Kalau impian awak tak buat orang gelak, mungkin impian awak terlalu kecil. Saya nak cakap sesuatu. Berhenti jadi orang yang realistik sampai bunuh impian sendiri. Jadilah delusional sikit. Percaya yang satu hari nanti awak akan hidup seperti yang awak selalu bayangkan. Rumah yang awak nak, kereta yang awak impikan, kewangan yang bebas, kesihatan yang baik, keluarga yang bahagia. Semua tu mesti mula dengan percaya dulu. Sebab kalau awak sendiri tak percaya dengan masa depan awak, macam mana dunia nak percaya? Ya, orang akan kata kau gila. Mana boleh? Mustahil. Kau siapa je? Biarkan mereka cuma bercakap berdasarkan had hidup mereka. Bukannya potensi hidup awak. Jangan sesekali pinjam ketakutan orang lain. Jangan bagi orang curi impian awak. Sebab tragedi terbesar dalam hidup bukan gagal. Tapi bila kita berhenti bermimpi dan mula berpuas hati dengan kehidupan yang kita sendiri tak suka. Hidup ni sekali je. Jadi, impikan sesuatu yang buat jantung anda berdebar. Kejar benda yang nampak mustahil. Sebab semakin tinggi awak sasarkan, semakin jauh awak akan pergi. Dan nanti bila usia awak dah tua, sekurang-kurangnya awak boleh senyum dan cakap, aku dah cuba sehabis baik. Bukan, kalaulah aku berani dulu. So, dream big. Bertindak hari ini. Jangan pernah minta maaf sebab percaya pada diri sendiri. Kalau awak percaya impian awak lebih besar daripada ketakutan awak, follow saya. Sebab setiap hari kita akan bina mindset untuk hidup yang luar biasa.